Muhammad dari SMK Pekong. Okey, moto saya ialah sentiasa berusaha sehingga berjaya. Noliza Ibrahim, SMK Gombak Setia, sederap, harmoni, berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ada Habib Ibrahim, Pekoli Istikatan 6 Gombak. Choose to be happy. Bilu. Saya Azrin Nasir, SMK Seri Gombak. To get a rainbow, you have to put out glittering. Hai, saya Nuraini binti Ibrahim, Pengetua SMK Seri Keramat. Khidmat di hati di sini bermula kejayaan kita. Saya Ismail Keramat, SMK Taman Keramat. Sekolah satu pasukan, satu martabat, satu semat terbilang, hidup biar berbakti. Cakap. Saya Cikgu Muhammad Azam Osman, Pengetua SMK Seri Garing. Moto sekolah kami segar, sempurna, pantas, patuh. Saya Jagdeep Singh Avtarku, Pengetua SMK Taman Melawati. Moto kami di Melawati adalah Melawati back to the top, and a leader is a leader, a leader is a leader. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadi bin Arifin, Pengetua SMK Adilahai. Adil mantap, adil hebat. Satu okey je. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Rasyadah binti Rahmat, Pengetua SMK Lembah Keramat. Kelly's the best, Kelly's number 1. Bye. Saya Fatimah bin Nasir, Pengetua SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Moto kami cepat memburu kegemilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Umayyah binti Rahmat, Pengetua SMK Gading, berada di SMK Gading selama 3 tahun. #Gading on top, teamwork together. Assalamualaikum. Saya Ibn Ali, Pengetua SMK Keramat. Boleh dan memang boleh. Mantap. Assalamualaikum. Saya Rahmat binti Abdul Razak, Pengetua SMK Seri Kutang. Sukses, road to success. Ingat, mesti ada orang suka, mesti ada orang tak suka. Itu perkara biasa. Siti Nurhaliza yang hebat pun ada orang tak suka kan. Orang menari hai-hai, baik-baik kalau pergi ke ustaz pun tak suka kan. Jadi apa yang kita ni manusia biasa. Rasulullah pun orang gila, orang racun. Jadi kita ni, tapi sebagai orang Islam, benteng kita adalah solat dan Al-Quran doa. Blossom. Maksudnya sesama you all lah, sesama kita lah ya. Walaupun mungkin kita dulu pernah jugalah tak bersetuju ke dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya support from this body system yang kita ada ni is very important ya. Masa kita susah, masa kita sedih, friendship ni lah sebenarnya yang akan menolong kita untuk keluar daripada kesusahan dan kesedihan, insya-Allah ya.